Sesiapa pun pengurus masjid ke, pengurus surau ke, pengurus sekolah, madrasah, jangan hanya sekedar nak jadi pengurus tapi malas duduk di majlis ilmu. Menjadi pengurus sila, tapi hendaklah tetap juga duduk dalam majlis ilmu supaya tahu mana satu yang sunnah Nabi dan yang satu yang dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga ketika ia menjalankan tugas, dia tahu mana perintah dan mana larangan. Berapa ramai orang hari ini, kalau nak jawatan cepat, aku nak jawatan pengurus masjid, aku nak jawatan pengurus sekolah, madrasah, ini, itu, ini, tapi tak nak duduk di majlis ilmu. Bahkan 3 kali raya tak pernah nampak batang hidungnya di majlis ilmu. Akhirnya apa? Dia buat pelbagai aktiviti, dan aktiviti itu bercanggah daripada sunnah Nabi SAW. Walaupun casingnya dah nampak islamik, walaupun dah berjanggut, walaupun tak isbal lagi, tapi tak pernah duduk di majlis ilmu. Macam mana dia tahu yang sunnah dan yang tak sunnah? Macam mana dia tahu larangan dan perintah kalau tak duduk di majlis ilmu? Jadi dari sini kita faham, boleh mengambil jawatan kalau kita rasa bahawa kita layak untuk mendapatkan dan kita tak berebut untuk mendapatkannya. Dan kedua apa? Ketika kita dapat jawatan, jangan hanya sekedar nak dapat jawatan saja, tapi hendaklah kita juga luangkan masa belajar supaya tahu mana perintah dan mana larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga, kalau kita dapat jawatan, maka amanahlah dalam menjalankan tugas.